mana ya? Punchline. Oh, ni bukan punchline. Ni bukan punchline. Ya. Suka Mal ke? Aduh, Mal. Nak kawan je, Mal. Tapi dekat line tu macam dah basi. Baca dah pernah bagi. Oh, kalau nak kawan minta maaf lah. Mal tak suka berkawan. Aduh, Mal. Apa ada hati perlu dijaga? Itu Aisyah. Bukan. Maksudnya Mal suka bercinta. Mal suka bercinta? Mal suka kalau boleh tak nak kawan, nak couple je. Kau couple, Oh, jadi nak couple dengan Mal tak? Nak couple dengan Mal lah ni? Okey, kalau couple dengan Mal, apa yang Mal boleh tengok bakat? Bakat ni siapa nama Yang mana? Jauh. Aduh. Tak. Takraw ni, Mal. Sebenarnya, Mal. Tengah main takraw. Tak. Tengah tengok. Flat. Macam duduk rumah flat. Oh, duduk rumah flat. Okey, kalau macam tu nyanyi lagu Flat dulu. Allah Akbar. Budak flat. Okeylah, macam ni. Kalau nak kawan dengan Mal, nyanyi dulu satu lagu. Nyanyi lagu apa ni? Lagu apa je? Aisyah yang manis. Okey, lagi. Jangan gelak. Boleh. Cepat. Boleh je semua. Jap. Lagu aku boleh nyanyi dulu. Aisyah yang manis. Okey, lagi. Apa ni? Hari ini kita bertemu. Okay, Mayan? Ya, betul. Lagi. Pagi panjangnya. Tadi kata satu kan? Lagu yang tahulah. Sampai habis? Okeylah, macam ni. Man nyanyi sikit, kamu sambung boleh? Kalau tak boleh jawab lagu ni, kita tak boleh kawan. Aduh, kalau pelik-pelik memang tak boleh jawab lah, Man. Okey, tak. Ni lagu dia senang. Okey, ready Teka bunyi lagu dan sambung lagu ini. Kena pada berasa kepada budi kau beri nama aku beri berkat puji pada bila mencukup nama pada pada nama menekul budi pada kisah pada bila sambung kamerain kamerain lagu mana boleh jawab lagu. Okey, kita mulakan balik dengan soalan yang seterusnya. Lagu yang seterusnya. Okey, ready? Ready. Okey, ni lagu Hindustan pula dah. Okey. Tujhe mera badi katahe yara mein kya karo tujhe mein. Okey, sambung. तुझे मेरा बकी कहता है क्या राह में क्या करो. Ya dah. Lagi. Lagi. मेरा बुकी कहता है क्या राह में क्या करो सजने सब. Dah lupa. Mana dapat nombor, Man? Jujur je? Jujur je. Haziq. Tak ada. Gurau. Haziq mana? Haziq Mal? Haziq Mal? Siapa Haziq? Bukan ada member nama Haziq ke? Oh, okey. Memang gampang budak ni. Hello, hantar nombor Haziq jap. Haziq Pia? Haziq Pia. Okey, sekarang. Oh, kau jual nombor aku ya. Dah lah kau jual. Lepas tu kau tengok DP dia pula.
Kasut Converse lagi. Kau tunggu aku call dia, kau tengok. Call. Lag ke? Sorry, saya pakai wifi tak sampai. Just kejap main. Sekejap pakai tu atas tu. Jalan tu. Berapa bateri naik tu? 30 lebih. 30 lebih okey lah. Hello, Assalamualaikum. Kau kenal tak ni siapa? Tak. Ha? Kau tak kenal ni siapa? Tak. Ni aku geng paling gangster dalam flat. Asal main nak buat gaduh? Bukan kata fight dengan kau. Bapak kau aku boleh sapu lah. Kat mana? Aku nak tanya kau ni. Oi, aku nak tanya ni. Suka macam ataupun suka kopi? Ha? Okey. Ni aku nak tanya ni. Kau bagi nombor aku dekat budak bocil mana ni? Bila masa pula aku bagi? Kepala tengkorak kau. Dia call aku ni, spam call. Lepas tu dia kata aku engkau yang bagi. Kau nak aku invite dia? Kau tanya mana? Tak payah ni aku invite dia. Apa invite? Okey. Sekejap. Aku tak save nombor dia. Bila masa phone aku baru elok baiki. Tu aku invite dia. Sabar. Masuk kak. Cak boleh. Nombor dia. Nombor dia pun dah berjaya mas. Tak ada. Kau tunggu jap. Hello. Halo. Dah Aziz, kau diam jap. Hello. Hello, Iris. Hello, Iris. Hello. Aduh, dia ni phone lag ke apa dia ni? Iris. Kejap aku call dia, aku call kau balik. Kak, kita tengok pergaduhan diorang. Kita akan tengok pergaduhan diorang ni. Tahu pula nama dia tak? Aku tengok yang ni kat dia punya ni. Apa? Bio tu Iris. Aku tak kenal ni. Hello. 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 Dengar tak? Ya. Okey.